Hari ni abang nak tunjuk korang satu projek perumahan dekat Batu 5, Kelang. Okey. Projek belakang ni, rumah ni single story, freehold, open title, semua bangsa boleh beli. Nak tahu harga? Nanti ujung video abang akan beritahu. Jom kita tengok macam mana design rumah ni. Okey, ni bahagian depan dia. Kita tunjuk rumah corner lah. Tapi corner kat sini semua dah habis. End lot saja yang masih available. Dan rumah intermediate lah. Ini dia. Rumah dia macam ni lah. Rumah dia ada satu entrance. Satu entrance masuk, itulah entrance keluar juga. Dia terletak berhampiran dengan kampung Rantau Panjang Kelang. Kemudian ini dia punya depan. Rumah tengah bukaan dia 20 kali 70. Dia macam ni. Style dia macam ni. Dia akan bagi pintu sliding door macam ni. Rumah dia very high ceiling. Very high ceiling macam ni. Kemudian kalau tengok ni depan, bagi pintu sliding door. Atas tu ada tingkap. Dia separate lah. Dia tak tutup terus, tak open terus untuk orang tengok dapur orang. Sebelah kanan ni ada bilik master. Pun sama, ceiling dia tinggi juga. Ada tingkap macam tu. Dan ni bilik tandas dia. Tandas dia pun tinggi. Kalau nak buat loteng, buat tempat storage pun ada bahagian tu. Kemudian semua bilik sebelah sini. Ada lagi 3 bilik. Ni bilik kedua, tinggi. Ada tingkap kat atas tu. Ni tandas kedua dia. Tandas kedua dia macam ni. Kemudian ini kawasan dining. Itu kawasan dapur dia. Ni bilik ketiga. High ceiling juga. Ni bilik keempat. Ni bilik keempat. Kemudian bahagian belakang dia. Belakang ada tanah macam ni sikit. Okey. Projek ni harga bermula 460,000. 460,000. Sekiranya korang berminat, nak tahu lebih detail, korang boleh isi form dekat bio abang ataupun korang just komen. Nanti abang akan contact korang. See you. Bye bye. Ciao ciao.